Kita nak teruskan lagi ni daripada Parit Bunta, Encik Muhammad Isa. Saya guna kereta Great Wall M4 manual. Dah pakai 4 tahun. Sekarang bila nak mula tekan minyak dari gear 1 ke gear 2, enjin akan sentak macam nak mati katanya. Tak, yang ini dia manual, dia dah gunakan ECU program. Tetap ECU dah ada sebab dia tak pakai carburetor. Dia cuma tak ada TEC saja. Transmission electronic control sebab dia pakai manual. Jadi kalau enjin sentak-sentak ni, yang pertama sekali, nombor satu, tune up. Kerana mungkin kita tersalah guna spark plug atau palang pencucur yang berbeza. Yang kedua, kita gunakan minyak. Apa jenis RON yang kita guna. Kita tak boleh guna RON 95 berpanjangan. Sekali-sekala kita kena cuci dengan RON 97. Kalau kita ada lebih lagi, RON 100. Dan kita balik-balik RON 97. Dan baru kita bagi balik mula RON 95. Sebab tiga-tiga RON ini, boiling point dia di dalam combustion area berbeza-beza. Jadi ini yang kita kena bagi dia pembersihan supaya dalam combustion kita bersih. Dan palang pencucur kita, spark plug kita akan berikan suntikan yang betul dan tepat. Jadi kalau kita salah guna recommendation by manufacturers, kesilapan boleh berlaku. Baik. Alza katanya bila tekan brake tiba-tiba kereta masih berjalan, ada macam free brake, kena tekan lagi kuat baru tukar brake pad katanya. Memanglah sebab dia tak bleeding betul-betul. Dia tak bleeding betul-betul, atau dia tukar brake pad, dia top up minyak. Minyak kurang. Minyak brake kurang, dia top up. Minyak brake tak boleh top up. Sebab yang ada kat dalam takung tu, kita tahu berapa viscosity dia, berapa strength dia forward dia boleh. Kita tahu. Kita tak tahu. Tapi yang baru ni kita memang tahu. ATP 90, 100, 110. Memang baru je. Kita masuk kat dalam tu, sama ke? Dia memang tak sama. Dia jadi keras. Bila dia jadi keras, brake akan jadi spongy. Spongy ni maksud dia, tekan dia akan melantun-lantun. Sekejap makan, sekejap tak makan. Sekejap makan, sekejap tak makan. Bukan dia makan nasi. Cengkaman dia tu. Cengkaman dia. Betul ke tidak dicengkam. Jadi, apa yang saya nak curahkan sini, cek elok-elok. Kalau dia masih lagi berlaku, cakap mekanik kat mana ni, buat ni, tukar minyak, tambah minyak ada, top up minyak brake. Minyak brake tak boleh top up. Dia kena tukar, nak tukar semua. Kalau dah tukar brake pad, kenapa nak tukar minyak brake? Tak perlu. Sebab bila tukar brake pad, minyak akan penuh semula. Bila minyak brake pad kurang, minyak akan berkurangan. Bila ganti baru, dia penuh balik semula. Tak perlu, sebab dia tidak bocor.